Saya nak ajak anda bayangkan satu perkara. Satu hari nanti, bila umur sudah 60 tahun, adakah anda masih perlu fikir tentang duit setiap bulan? Atau anda sudah pun ada kebebasan untuk hidup dengan tenang? Ramai orang ingat nak capai RM500,000 untuk persaraan tu mustahil. Nampak besar, nampak jauh, tapi bila kita pecahkan sebenarnya ia sangat realistik. Katakan anda berumur 30 tahun hari ini. Anda ada 30 tahun sebelum bersara. Jika kita bahagikan RM500,000 kepada 30 tahun, jumlahnya sekitar RM16,700 setahun. Pecahkan lagi kepada bulanan. Lebih kurang RM1,400 sebulan jika simpan dalam bentuk tunai biasa. Tapi di sinilah emas mainkan peranan yang berbeza. Dengan purata kenaikan harga emas sekitar 10% setahun, anda tak perlu simpan sebanyak tu. Dengan hanya sekitar RM300 sebulan ditambah dengan kenaikan nilai emas, simpanan anda berpotensi mencecah lebih RM500,000 dalam tempoh 30 tahun. Kalau anda mahu capai lebih cepat, 20 tahun sekitar RM750 sebulan. 10 tahun sekitar RM3,000 sebulan. Nampak bezanya? Emas bukan sekadar tempat simpan duit. Emas merupakan alat yang bantu duit tu berkembang sambil dilindungi. Dan satu lagi kelebihan yang ramai tak sedar, bila duit ditukar kepada emas, kebocoran berhenti. Anda tak nampak lagi angka dalam bank yang mudah dibelanjakan. Anda nampak gram dan gram tu membuatkan anda berfikir dua kali sebelum menggunakannya. Akhirnya bila tiba waktu persaraan, emas tu boleh dicairkan sedikit demi sedikit. Untuk kos hidup, untuk kesihatan ataupun sekadar menikmati hasil usaha bertahun-tahun. Hakikatnya, anda tak perlu tunggu kaya untuk bermula. Anda cuma perlu mula dan kekal konsisten. Nak mulakan simpanan persaraan anda hari ini? Rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Jemput follow.